Okay, sekarang kita nak call 5 orang yang menang tiket pergi New Zealand tu. Assalamualaikum. Dia nangis ke terharu ke apa ni? Excited. Excited lah. Excited juga lah. Menang. Terima kasih Zee. Ya. Terima kasih. Awak tahu tak awak nombor 3 terpantas di Malaysia ni? Terima kasih banyak. Tahu tak dalam satu Malaysia awak nombor 1 terpantas sebenarnya? Macam mana boleh menang? Apa reaction? Satu, first memang saya set alarm. Setengah 6 mengamuk nak tidur. Dengan line wifi tak ada masa tu. Memang pakai U-Mobile. 1 bar, 4G 1 bar. Ya Allah. Masuk live tu pukul 9 tepat. And then tunggu baca syarat-syarat semua tu. Lepas tu bila dah umum pemenang 4 orang tu memang dah give up dah lah. Okay. Dan nama kelima nama saya. Actually tak ada preparation pun. Sebab dalam kereta on the way nak pergi sport center dekat Bangi. Nak teman ayah main volleyball. Lepas tu tak adalah terfikir nak masuk pun. Sekali ayah cakap, kakak cubalah. Lepas tu saya pun masuk lah. Sekali tiba-tiba dapat. Ya Allah, sambil dalam kereta. Saya biasanya saya pakai phone 16 Pro. Tapi pakai mobile data je. Mobile data je. Bank mana awak pakai hari tu? Maybank. Maybank. Yang lebihnya doa ibu saya. Oh, Alhamdulillah, amin. Dapat berkah. Ikut macam KA cakap lah. Saya alarm 10 minit sebelum live tu kan. Lepas tu sebelum tu saya masuk bilik. Dan saya tutup lampu lagi nak bagi fokus. Tapi kita orang tak pernah keluar. Okey, tak pernah keluar lagi lah. So, pasport tak ada lah saya assume. Dah buat dah. Dah buat dah. Oh, laju dia. Tak, bila tahu benar terus pergi buat pasport. Betul. Oi, laju dia. Excited. Saya student. Okay, timing tu macam mana? Boleh apply cuti ke tak bulan 10? Saya akan cuba tulis surat dulu kat dekat lecturer sebab bulan 10 tu kira awal lagi baru masuk kelas lah. Asyik. Okay, tak apa. Kalau awak perlukan apa-apa surat sokongan daripada saya, bagi tahu je. Okay, akan make sure awak boleh terbang juga. Terima kasih banyak. Kalau awak perlu lecturer tu video call kan Aming, video call je. Saya boleh. Saya boleh tolong. Cuti nanti agak-agak boleh dapat ke? Of course. Okay, of course Confirm lulus. Oh, bos dah bagi green light dah. Bos dah excited. Bos lebih excited daripada saya. Aku nak tahu apa expectation awak daripada trip tu. Awak macam, okay, saya nak trip yang macam ni. Cuba cerita sikit dalam kepala awak imagine macam mana? Yang naik swing. Oh, swing tu okay lagi. Selain tu nak pergi tengok nature dia jugalah. Kita orang suka tolong-tolong orang masak ni. Macam sama-sama masak. Tolong masak ke tolong makan ni? Free and easy lah ikut KA. Awak nak kalau boleh kita jumpa Tasik, berhenti ramai-ramai masak-masak. Betul lah. Saya pernah tengok kan video yang KA buat tahun lepas.